Jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta kat kita, apa jadi kita? Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, cintalah kat orang ni, pasal aku mencintai dia. Dan malaikat Jibril kata, pada waktu tu juga aku mencintai dia, sebab Allah cinta kat dia. Lalu malaikat Jibril alaihissalam panggil seluruh penduduk langit, cintalah kepada orang ni, kerana Allah cinta kat dia. Maka pada waktu seluruh penduduk langit semua cinta kat dia. Lalu Allah memasukkan ke dalam hati-hati manusia semua untuk cinta kat dia. Macam mana nak dapat cinta Allah itu? Sebut dalam satu hadis qudsi, Allah kata, tidaklah hamba aku melakukan sesuatu yang paling aku cintai melainkan dengan dia melakukan ibadat fardu. Tak ada yang Allah paling cinta melainkan kita bersungguh untuk melakukan ibadat fardu. Ni peringkat pertama nak dapat cinta Allah. Amalan fardu, jaga. Bukan setakat buat, jaga amalan fardu. Ya fadillah, ya fadka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ulama kata, jaga Allah tu apa? Semua ibadat fardu yang diperintahkan kepada dia, dia buat dengan sungguh-sungguh, bukan sambil lewat. Ada orang semayang zuhur 1:30 masuk waktu. Ada orang semayang zuhur pukul 3:30. Ada orang semayang zuhur 4:30. Semuanya semayang zuhur. Tapi orang yang jaga semayang, dia semayangnya di awal waktu, dia semayangnya berjemaah, dia semayangnya di masjid, dia memperelokkan ibadat semayang dia. Ni orang yang jaga semayang. Nak dapat cinta Allah, bukan sakat semayang fardu, sungguh-sungguh buat yang sunat. Dan apabila seorang hamba itu, dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat, sehingga aku mencintai dia. Sunat rawatib kena jaga, qabliyah subuh kena jaga. Bukan setakat qabliyah subuh, 2 rakaat tahajud kena buat. Sunat duha kena buat. Baca Quran sehari paling tidak 1 muka surat. Orang yang bersungguh buat benda sunat ni, dia akan dapat cinta Allah.